Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini perkongsian saya cara kita buat kuah lodeh. Kita makan dengan ketupat segera ataupun nasi impit dengan rendang dan kuah kacang, telur rebus memang sedap. Mula-mula kita rendang so'on dan juga pucuk sehingga kembang jadi lembut ya. Okey, kita gorengkan tempe, gorengkan tahu dan juga kita goreng ubi kentang sehingga masak kita potong kecil-kecil sahaja. Okey, kita ada udang basah ya. Okey, kunyit hidup, bawang besar ataupun bawang merah dan juga bawang putih dan udang kering kita tumbuk. Okey, nak kisar guna blender pun boleh. Kita guna 2 hiris lengkuas dan 2 batang serai diketuk. Sayur ni terpulang sayur apa yang kawan-kawan nak guna. Kita letak 2 cili akar, kita tumbuk ya. Cili akar tu. Okey kawan-kawan, bahan yang tumbuk tadi kita masukkan dalam periuk dan masukkan air ya. Masukkan juga serai dan 2 hiris lengkuas. Okey, kita tunggu sehingga mendidih baru kita masukkan sayur yang agak keras sedikit ya. Lobak merah dan juga putik jagung ya. Kemudian kita masukkan so'on, pucuk, udang dan juga cili 2 biji yang kita ketuk tadi. Masukkan santan. Seterusnya kita masukkan daun kunyit dan kita masukkan sayur yang agak lembut ya. Okey, masukkan gula pasir, garam dan serbuk perasa. Kita kacau rata. Okey, kita tunggu sehingga kuah itu mendidih. Kemudian masukkanlah tempe goreng, masukkan ubi kentang goreng dan tahu goreng. Okey kawan-kawan, sekejap je agak-agak dia mendidih tu, bolehlah kita tutupkan api dan pastikan udang tu masak ya, ekor dan kepala bercantum. Okey, makan dengan kuah kacang memang sedap. Lebih-lebih lagi jikalau kita letak telur rebus ya, dan juga kita masak rendang. Boleh masak rendang daging pun boleh. Okey kawan-kawan, terima kasih. Bye.